Apa hukum imam terlupa dan tidak melakukan sujud sahwi dalam solat berjemaah? Baik, sekiranya imam tersebut memang betul-betul lupa tak buat sujud sahwi disebabkan mungkin ada kekurangan dalam solat berjemaah tersebut. Jadi adakah solat tersebut sah? Jawapannya di sini, solat tersebut tetap sah sekiranya imam tidak melakukan sujud sahwi. Tetapi bagi seorang makmum, perlu ataupun tidak buat sujud sahwi? Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama daripada ulama dalam mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki. Mereka berpendapat tak perlu buat ataupun gugur kewajipan untuk buat sujud sahwi itu disebabkan imam lupa buat sujud sahwi itu daripada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Anas bin Malik. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Yang bermaksud sesungguhnya imam ni dijadikan untuk diikuti, maksudnya kita kena ikut. Apabila dia bertakbir, kamu semua perlu bertakbir. Apabila dia rukuk, kamu semua perlu rukuk. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab ataupun dalam bab solat. Disebabkan tu pendapat daripada mazhab Imam Hanafi dan Maliki, mereka berpegang kepada hadis ni. Maksudnya kalau imam tu lupa sekalipun, imam tak buat sujud sahwi tu, sebab sujud sahwi ni hukum dia sunat buat. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, sekiranya imam tu sepatutnya dia kena buat sujud sahwi, mungkin dia ada buat kekurangan dalam solat dia. So makmum ni perlu buat ke tak? Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, kalau imam tu terlupa nak buat sujud sahwi, solat tu tetap sah, sama juga. Tapi makmum perlu buat sujud sahwi bagi menampung kekurangan yang berlaku dalam solat berjemaah tersebut. Jadi kita beramal dalam mazhab Imam Syafi'i. Sekiranya imam ada kekurangan dalam solat, ada terkurang dalam solat, contoh tak buat doa kunut, imam terlupa nak buat sujud sahwi waktu hujung solat tu, jadi kita yang sedar ni, kita kena buat sujud sahwi. Ni kita bicara tentang, sebab kita ni solat majoritinya bermazhab Imam Syafi'i. Jadi itu adalah hukumnya. Mudah-mudahan ada manfaat dan selamat beramal.